Bismillahirrahmanirrahim. Ni apa nak perap ayam ya. Letak kunyit sedikit, garam sedikit je. Sos tiram tu dalam satu sudu makan. Lepas tu kicap kipas tu, kicap manis tu ya. Gaus sebati. Perap dalam 10 minit macam tu lah. Ada cili padi, letak lebih sikit tak apa. Lepas tu kalau ada cili besar merah tu campur sekali ya, baru nampak warna-warni. Ada gula merah 1 sudu makan, ada serbuk ketumbar tu setengah sudu kecil ya. Ada kicap, ada sos tiram, ada sos ikan. Ada daun limau purut ya, 2-3 helai. Limau kasturi 1 biji. Goreng ayam hingga masak ya. Guna minyak goreng ayam tadi tu. Tumis cili ni dah dikisar ya. Kalau ada cili merah tu nampak cantik kan, warna merah, hijau. Ni tak ada. Cili ni dikisar dengan bawang putih sekali ya. Masakkan cili tu hingga masak ya. Hilang bau cili tu. Masukkan serbuk ketumbar tu. Gula merah tu ya. Cili tu dah masak, dah pecah minyak. Masukkan air yang kita perap ayam tadi ya. Masukkan cili tu sebiji-sebiji. Daun limau purut. Sos tiram tu agak-agak dalam 2 sudu makan ya. Itu letak kicap sotong ataupun sos ikan ya. Letak air untuk kuah sedikit. Dah pun mendidih ya, boleh masukkan ayam tu. Gaulkan rata ayam tu dengan kuah dia. Tambah sedikit kicap kipas udang tu ya. Nampak kurang sikit gelapnya. Tapi taklah gelap sangat, nanti jadi masak kicap pula. Bolehlah dirasa apa yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video.